Hari ni semua orang cakap Messi, Mbappe dan juga Haaland tengah on fire. Messi dan Mbappe dah skor 8 gol dalam Piala Dunia. Haaland dah skor 7 gol. Harry Kane dah skor 6 gol. Kita semua dah rasa World Cup kali ni top scorer dia memang gila-gila. Tapi tahukah hampa? Kalau Messi nak samai rekod seorang legenda bola sepak Perancis yang dia catatkan pada tahun 1958, Messi dan Mbappe masih perlukan 5 lagi gol. Dan lebih gila, mereka hanya ada maksimum 3 perlawanan sahaja lagi. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak bincangkan tentang seorang legenda bola sepak yang mencatatkan satu rekod pada tahun 1958 dan rekod tu kekal sampai ke hari ni. Kalau kita tengok top scorer battle dalam World Cup kali ni, memang kita tengok jauh beza dengan World Cup pada edisi lepas dan edisi sebelum-sebelum ni. Sedangkan kita tengok top scorer pada tahun 2022 adalah Kylian Mbappe dengan skor 8 gol. Tu pun dia skor hat-trick masa dekat final. Tapi hari ni baru saja game quarter dan juga round 16 baru berjalan, top scorer dalam Piala Dunia kali ni dah sama dah dengan top scorer edisi lepas walaupun baru main awal. Dengan Messi, Mbappe dah skor 8 gol, Haaland skor 7 gol, Harry Kane skor 6 gol. Dulu 1958 ada satu pemain daripada Perancis iaitu Jules Fontaine berjaya cipta satu rekod yang cukup luar biasa. Rekod tu kekal sampai ke hari ni. Tak kiralah generasi ke generasi mana main pun, Pele, Diego Maradona, Ronaldo Nazario, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, even Kylian Mbappe hari ni pun masih lagi struggle nak pecahkan rekod dia. Rekod tu adalah 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Dan nak menunjukkan rekod ni padu gila, Jules Fontaine catatkan 13 gol ni dalam hanya 6 perlawanan sahaja. Kalau kita tengok edisi lepas kalau hang nak masuk sampai ke final, hang kena ada 7 game. Group stage 3 game, round 16, quarter final, semi final dan final ataupun penentuan tempat ketiga. Tapi masa Jules Fontaine main dengan pasukan Perancis pada 1958, hanya 6 game sahaja iaitu 3 group stage, lepas tu terus masuk ke quarter final, lepas tu semi dan juga final. Tapi macam mana masa tu format walaupun hanya 6 perlawanan sahaja, tapi rekod gol terbanyak dalam satu competition dicatatkan pada masa tu dan Jules Fontaine lah adalah orangnya. Masa tu main 16 tim sahaja. Okey, sebelum kita nak tengok betapa hebatnya Jules Fontaine ni, kita nak kenal dulu siapa Jules Fontaine ni. Jules Fontaine ni adalah pemain kebangsaan untuk pasukan Perancis dan dia ni banyak menghabiskan karier dia dekat Liga Perancis. Main dengan pasukan Nice, main dengan pasukan Reims. Sebelum tu dia main dengan pasukan Nice dan masa World Cup pada tahun 1958 tu dia main dengan pasukan Reims. Cerita dia, Jules Fontaine ni dia bukan macam Messi dan juga Mbappe. Messi dan Mbappe kita memang tengok depa ni konsisten jadi pemain utama untuk negara masing-masing. Tapi kalau hampa nak tahu, Jules Fontaine ni dia bukan pemain utama untuk pasukan Perancis tau. Tapi macam mana dia boleh skor 13 gol dalam satu edisi? Sebenarnya walaupun Jules Fontaine ni striker prolific untuk pasukan Reims, dia bukan pemain utama untuk pasukan Perancis. Walaupun debut dia skor hat-trick dengan pasukan France, tapi lepas tu dia jarang juga dapat call up. Tapi disebabkan performa dia konsisten masa tu, 1958 dia dapat call up untuk masuk Piala Dunia. Cuma masa tu memang dia bukan pilihan utama. Cerita ni bukan bohong tapi memang betul, sebab masa tu dia bawa satu boot sahaja sebab dia kata dia akan panaskan bangku cadangan. So buat apa dia nak bawa 2-3 boot? Hak boot dia bawa tu pun tantah nak jejak rumput pun tak boleh. Masa ni ada dua pemain yang selalu jadi favourite coach pasukan Perancis masa tu. Dua pemain tu adalah Tadej Cicosky dan juga René Bliat. Mereka dua adalah pemain utama pasukan Perancis dan masa tu Jules Fontaine datang sekadar backup kepada mereka dua. Tapi nak jadi cerita, tiba-tiba sebelum masuk World Cup, dua-dua pemain ni injured serentak. Dan macam mana Jules Fontaine kena step up. Benda pertama yang Jules Fontaine fikir apa dia hantar, macam mana ni aku ada satu kasut je ni. Lah ni mungkinlah senang nak dapat kasut mana-mana kan, tapi mungkin dulu susah. So masa tu Jules Fontaine dah cuak, dia kata aduh dopak ni injured pula kan, dah lah kaki tak sama saiz. So masa tu dia tengoklah teammate-teammate dia yang kemungkinan akan panaskan bangku simpanan juga, tapi bawa 2-3 boot. Masa tu dia pinjamlah yang sama saiz dengan mereka. Kalau hampa bayangkan Jules Fontaine bukan pilihan utama untuk pasukan Perancis dan tiba-tiba boleh skor 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Dia contoh kalau kita nak bagi bayangan dekat pasukan Perancis hari ni, Kylian Mbappe,
Dembele, Olise ataupun Barcola jadi pilihan utama. Tapi tiba-tiba dekat bahagian tengah tu kebanyakan pemain utama injured dan Mateta kena step up, tapi Mateta skor 13 gol dalam Piala Dunia. Cerita tu memang gila, betul tak? So macam tu lah yang jadi juga Jules Fontaine. Kita tengok satu-satu game dulu. Game pertama dalam group stage. Masa game pertama walaupun dia ni tak diberikan kepercayaan, dia ni just terpaksa main sahaja, tapi dia berjaya deliver. Bukan skor 1, bukan skor 2, tapi dia skor hat-trick dalam game pembukaan lawan dengan pasukan Paraguay. Masuk game kedua lawan dengan pasukan Yugoslavia, masa ni Jules Fontaine sekali lagi bersinar dan membayar kepercayaan jurulatih dengan skor 2 gol masa tu lawan dengan pasukan Yugoslavia. Game ketiga lawan dengan pasukan Scotland, masa ni dia skor 1. Cantik kan? Game pertama 3, game kedua 2, game ketiga 1. So dalam group stage sahaja dia dah skor 6 gol daripada 3 perlawanan. Tapi masa ni rekod 6 gol daripada 3 perlawanan tu banyak pemain ada buat, betul tak? Dekat World Cup kali ni pun kita tengok ada macam tu. Tapi bila masuk ke knockout phase iaitu quarter final, masa ni kena lawan dengan pasukan Northern Ireland, dan kali ni dia skor tambahan lagi 2 biji gol untuk pasukan Perancis, bawa pasukan Perancis untuk masuk ke semi-final. Tapi kali ni cabaran pasukan Perancis bukan biasa-biasa. Mereka kena lawan dengan pasukan Brazil, iaitu juara pada edisi tu. Dan Brazil pada masa tu ada Pele dan juga banyak generasi-generasi emas mereka. Dan memang Perancis masa tu tak boleh fight dengan pasukan Brazil. Mereka kalah 5-2, tapi masa tu Jules Fontaine still boleh skor 1. Kalau kita kira daripada group stage dia skor 6, lepas tu knockout phase dekat quarter final dia skor 2, lawan dengan Brazil semi-final dia skor 1, baru 9 gol. Dan walaupun pasukan Perancis kalah, mereka akan masuk ke penentuan tempat ketiga lawan dengan pasukan West German. West German ni bukan tim cikai mat. Mereka adalah juara edisi lepas pada tahun 1954. So semestinya walaupun pasukan West German upset, kalah dekat semi-final, masa tu mereka kalah dengan Sweden, so mestilah pasukan West German still jadi favourite untuk kalahkan pasukan Perancis masa tu dekat penentuan tempat ketiga. Tapi apa jadi, bila hang tengok rekod Jules Fontaine 13 gol sebelum masuk penentuan tempat ketiga, dia skor 9 gol, hampa dah tahu kan apa jadi? Dia skor 4 gol dalam penentuan tempat ketiga. Gila mat, lawan dengan Jerman masa tu. Masa tu game tu memang meriah lah dengan gol. Pasukan Perancis berjaya kalahkan pasukan West German dengan keputusan 6-3. Dan siapa hero dia? Hero dia adalah Jules Fontaine yang skor 4 daripada 6 gol tu tau. Orang akan cakap, dulu bola mudah lah di skor lawan Northern Ireland, Yugoslavia. Yugoslavia tu kuat tau. Tapi itulah persoalan aku, mudah ke? Dia skor lawan dengan pasukan Brazil, generasi emas masa tu. Dan dia skor lawan dengan pasukan West German, iaitu juara bertahan Piala Dunia sebelum tu. So hampa rasa mudah ke tak mudah? Dia bukan skor 1 tau lawan dengan Jerman, 4 gol dia skor. Dan kalau lah rekod tu mudah yang macam orang lain cakap, kenapa rekod tu bertahan sampai ke hari ni? Dah 70 tahun dah rekod tu masih lagi tak dipecahkan oleh mana-mana pemain. Tak kira lah mana-mana generasi mai dalam dunia bola sepak sekalipun, rekod tu masih lagi kekal. Dan kalau hampa nak tahu pemain yang paling hampir yang catatkan rekod dekat-dekat dengan Jules Fontaine adalah Gerd Müller yang skor 10 gol dalam Piala Dunia pada tahun 1970. Zaman moden kalau kita tengok paling dekat sebelum ni lah, kita tak masuk World Cup kali ni, sebelum ni adalah Mbappe dan juga Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario catatkan 8 gol dalam Piala Dunia pada tahun 2002. Kylian Mbappe catatkan 8 gol pada edisi lepas. Dan mungkin World Cup kali ni paling kurang kalau tak boleh ligan Jules Fontaine pun mungkin boleh potong rekod Gerd Müller dengan 10 gol tu. Apa rasa boleh ke Mbappe, Messi ataupun Haaland pecahkan rekod tu? Kali ni mungkin ada peluang. Peluang tu kita nampak cerah. Masing-masing pemain ada lebih kurang dalam 2 ke 3 game maksimum, tapi mereka kena skor 5 gol lah. 5 gol tu pun nak samakan rekod saja, bukan nak potong rekod. Kalau nak potong rekod, mereka kena skor 6 gol. Kalau pun rata, mana-mana pemain kalau masuk final, tak kira Messi ke, Mbappe ke, ataupun Haaland ke, ataupun Kane, mereka kena skor minimum 6 gol lah. Yang dah skor 8 gol lah, mereka kena skor minimum 6 gol. Maksudnya kalau boleh skor hat-trick dalam 2 game, lepas tu kat final ghosting pun tak apa. Lepas tu baru boleh pecah rekod Jules Fontaine. Tapi bagi aku lah, kalau lah one day rekod tu dipecahkan sekalipun, tapi rekod Jules Fontaine ni akan dikenal sebagai rekod antara rekod yang paling susah untuk dipecahkan. Sebab apa? Sebab kita kena respect tau, Jules Fontaine buat rekod 13 gol dalam satu Piala Dunia ni masa World Cup hanya menggunakan 16 tim sahaja. Bila 16 tim, game tak banyak, hanya 6 perlawanan sahaja. World Cup zaman moden ada 7 game pun tak ada siapa boleh pecah rekod. World Cup hari ni ada 8 game, still lagi tak ada pemain yang boleh pecahkan rekod Jules Fontaine. Kalau aku tanya hampa rasa pemain mana yang ada potensi paling besar untuk pecahkan rekod Jules Fontaine? Hampa rasa siapa? Hampa cuba komen kat bawah tengok. Tapi bagi aku, pemain yang betul-betul mungkin ada potensi untuk pecahkan rekod Jules Fontaine, aku nampak mungkin Kylian Mbappe. Tapi sayang, mesti kita heran tau, sebab kalau hampa
hampa tengok Just Fontaine, total gol dia dalam Piala Dunia adalah 13 sahaja, dan bermaksud 13 gol yang dia catatkan rekod tu, World Cup tu saja dia skor, World Cup lain dia tak skor. Sebab apa? Sebab Just Fontaine ni terpaksa bersorak awal pada usia dia 28 tahun disebabkan masa tu dia ada kecederaan kaki. Tapi tak apa, walaupun dia bersorak awal, tapi nama dia masih lagi terpahat dalam sejarah bola sepak dan rekod dia masih lagi kekal sampai sekarang ni. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.